SPM lambat lagi. Ikut kami je. Izul, Izul, mari makan makanan segera. Main game sampai petang. Relax je. Chill bro. Saya bahan lupakan. Tinggalkan makanan seimbang tu. Tidur lewat. Baru bahagia. Ajak kawan datang. Kita buat pesta makanan tak sihat di Padang. Izul, kamu tidur lagi? Kat kelas pun kamu tertidur. Apa nak jadi dengan kamu ni? Cikgu ni asyik marah je. Saya mengantuk lah. Semalam saya tidur lewat. Tidur lewat ni bukan gaya yang sihat. Lagi-lagi, kamu tu tak nak SPM dah. Iya, saya tahu SPM dah nak dekat. Tapi lagi sebulan lah cikgu. Cikgu bukan nak marah. Tapi kamu kena sedar. Kalau kamu terus macam ni, kamu sendiri yang rugi. Izul, kau seling lagi hari ni. Hei, kau tak bosan ke? Izul, cubalah kau makan makanan yang sihat sikit. Makanan sihat? Nasi maksud kau? Aku tak berapa minat lah makan nasi ni. Inilah yang aku minat. Izul, kami bukan nak paksa. Kami kawan kau. Kami risau. Korang ni macam ayah aku lah. Asyik nak ubah hidup orang. Kami bukan nak paksa. Kami cuma nak kau jaga diri. Kalau kau sakit nanti, kami juga yang sedih. Aku susahlah kalau nak terus berubah. Tak payah terus. Sikit-sikit pun dah jadi. Hari ni, tukar air manis kepada air kosong pun dah cukup. Kalau macam tu, esoklah aku cuba. Janji cuba pun dah bagus. Dah pukul 1 pagi ni Zul. Esok kan sekolah. Sekejap je ayam. Pukul 2 Izul tidur lah. Kenapa dengan kamu ni Zul? Tidur lewat. Tak jaga kesihatan kau. Kau sedar tak? SPM lagi sebulan. Sebulan tu lama lagi lah ya. Nantilah Izul study. Bukan mati pun makan benda ni. Kalau semua benda saya buat salah, lebih baik saya tak buat apa-apa. Kadang-kadang aku cuma nak bebas. Tak ada orang tegur, tak ada orang larang. Kalau semua orang tiada, aku boleh makan apa saja. Buat apa saja. Aku nak balik! Aku nak berubah! Jadi, hari ini aku pilih untuk sihat. Bukan sebab orang lain, tapi sebab aku sayang diri aku sendiri.